berkenalan dengan ahli Storm Readers. Kedua, saya nak kongsi ilmu dengan ahli Storm Readers. Ketiga, saya nak dapatkan appointment dengan Ustaz Hazan ataupun Ustaz Zaharuddin. Nombor 4, memang saya nak bersama-sama untuk berpeluang berjaya dalam bidang masing-masing. Untuk the first point lah ilmu lah, ilmu kan. Yang kedua, saya nak dapat kenalan baru. Dan yang ketiga, nak share something yang mungkin di antara kita ni berbeza-beza kan, dia punya ilmu kan. So kat situ kita nak share lah. Bagi saya, kita boleh berkongsi ilmu antara satu sama lain. Itu belajar benda baru, kenalan antara satu sama lain, mengeratkan silaturahim dan membaiki kelemahan yang ada pada diri. Mula saya melihat apakah Storm Readers itu. Tetapi Storm Readers ni dengan satu perkataan Storm Readers, maknanya dia adalah satu panahan ataupun satu gelombang sekaligus memberi kepada ilmu kepada insan. Dan boleh saya lihat memang saya tertarik dengan buku-buku ataupun majalah-majalah yang dikeluarkan oleh Storm Readers. Dia hanya bukan kepada untuk hala tujunya kerana bisnes, tetapi ia memberi ilmu, ilmu perubahan paradigma dari segi kerohanian. Itu yang penting, kerohanian itu yang penting. Kerana majalah-majalah yang dikeluarkan adalah berbentuk majalah yang santai, tetapi dia berbentuk keislaman, keislaman yang boleh dibaca, diguna pakai oleh semua lapisan masyarakat, sama ada budak, orang tua ataupun orang yang memang tidak tahu ataupun cetek keagamaannya. Jadi dengan itu juga, dengan kita ada di sini, kita boleh berkongsi ilmu, berkongsi perniagaan. Sekiranya apa yang kita cari ialah berniaga kan. Jadi perniagaan ini dia bukan hanya terhad kepada hanya berniaga satu perkara saja. Dia boleh digabung jalin untuk menjadikan dia satu networking yang amat luas. Saya ingin mengubah cara hidup saya dan ingin mencapai segala impian yang selama ini tidak tercapai, dan saya ingin berkongsi ilmu bersama rakan-rakan dan sahabat-sahabat baru Storm Readers. Dengan ini saya berharap saya dapat mencapai segala impian yang telah saya impikan selama ini.